hadiah yang senyap dan gema yang bergema. Krisis yang memeningkan kepala kerana China, tolonglah rakyat Malaysia kembali selepas Sukan Olimpik Paris 2024. Jumlah pelancong yang melawat Perancis menunjukkan tanda-tanda pemulihan, terutamanya dengan peningkatan mendadak pelancong dari China. Sebaliknya, jumlah pelancong dari Malaysia terus menurun, menyebabkan kehadiran pelancong China menjadi sangat ketara. Kini pemandangan pelancong Cina yang menyeret bagasi mereka dan beratur di hadapan butik jenama mewah di jalan-jalan utama Paris telah menjadi perkara biasa. Sebagai seorang yang berkecimpung dalam industri pelancongan, ini sepatutnya menjadi berita gembira. Lok, hari ni tolong ambil kumpulan pelancong dari China ya? Dah sampai giliran kau. Apabila mendengar kata-kata ketuanya di syarikat pelancongan itu, Luke Bernard terdiam seketika. Luke telah menjadi pemandu pelancong di Paris, Perancis selama 5 tahun. Dia bukan lagi orang baru tetapi belum juga boleh dianggap veteran. Boleh dikatakan dia berada di peringkat pertengahan dan mula selesa dengan kerjanya. Gaya pemanduannya yang ceria dan penuh humor sering mendapat pujian. Dia disukai oleh pelancong dari Malaysia dan Jerman. Semua mengatakan penjelasannya mudah difahami dan menyeronokkan. Pada hari itu, tempat yang ditugaskan kepada Luke untuk membawa pelancong ialah Menara Eiffel, simbol ikonik pelancongan Perancis. Menara besi setinggi 324 meter ini dibina untuk pameran dunia pada tahun 1989 dan menjadi kebanggaan warga Paris. Ia juga merupakan destinasi yang diimpikan oleh pengembara dari seluruh dunia untuk dilihat dengan mata kepala sendiri. Hari ini cuaca sangat baik. Dari tingkat atas sekali, kita pasti dapat lihat Sungai Seine dan Arc de Triomphe dengan jelas, kata Luke sambil tersenyum menyambut para pelancong yang turun dari bas. Dalam senarai nama, terdapat lebih 40 nama orang Cina. Ada pasangan suami isteri warga emas, kumpulan remaja yang tidak lekang dengan telefon pintar dan lelaki serta wanita pertengahan umur yang bercakap dengan suara yang kuat. Nampaknya mereka tidak fasih berbahasa Perancis mahupun Inggeris, jadi mereka terus berbual dalam bahasa Cina. Semua cepat, jerit seorang wanita yang kelihatan seperti ketua kumpulan. Sejurus itu, semua pelancong meluru keluar dari bas seolah-olah sedang menunggu pintu pusat membeli belah dibuka untuk merebut barangan jualan murah dan terus menuju ke pintu masuk. Maaf semua, sila beratur mengikut giliran. Tiket ada pada saya. Apabila Luke cuba menghalang mereka, ada yang berhenti seketika, tetapi tidak lama kemudian ada yang mula memotong barisan dan menyelit ke hadapan. Ada yang mengangkat telefon pintar untuk mengambil gambar kenangan, bergaya tanpa menghiraukan sama ada mereka menghalang laluan pelancong lain, sehingga orang barat yang lalu lalang terpaksa mengerutkan dahi. Lagi, Luke mengeluh dalam hati, tetapi tetap memberikan penerangan dengan sopan tanpa meninggikan suara. Dia cuba menggunakan sedikit bahasa Mandarin yang dipelajarinya semasa di universiti untuk berkata, "Tolong beratur." Tetapi seorang lelaki hanya memandangnya dan ketawa mengejek sebelum berpaling untuk bergurau dengan rakannya dalam bahasa Mandarin. Luke mendengar dan faham maksud kata-kata itu dengan jelas. Orang Perancis ni bising betul. Luke berfikir dalam hati, walaupun kami faham bahasa masing-masing, hati kami tidak berhubung. Walaupun dia berjaya membawa beberapa orang ke belakang barisan, tidak lama kemudian ada yang mencari jalan lain untuk memotong barisan lagi. Mereka berpura-pura mengambil gambar sambil perlahan-lahan memintas orang di belakang mereka. Sikap sebegini membuatkan Luke merasakan perbezaan yang ketara dalam konsep peraturan. Akhirnya, pemeriksaan tiket di pintu masuk Menara Eiffel tidak berjalan lancar. Masa terbuang begitu sahaja dalam keadaan kelam kabut. Di hadapan seni bina bersejarah yang dibanggakan oleh Perancis, Luke berdiri di antara kebanggaan profesionnya sebagai pemandu pelancong dan realiti pahit. Di Perancis, beratur adalah sesuatu yang ditanam sejak lahir. Macam menyusu badan ibu, Luke pernah bergurau begitu. Tetapi di pintu masuk Menara Eiffel hari ini, nilai itu seolah-olah dipijak-pijak sehingga hancur. Hanya untuk menyusun mereka dalam barisan pun sudah menjadi satu cabaran. Apabila dia fikir barisan sudah teratur, tiba-tiba seseorang menjerit, ambil gambar dan berlari keluar dari barisan. Rakannya di seberang sudah bersedia dengan kamera.
Mereka berdua berkelakuan seolah-olah pandangan pelancong lain tidak wujud. Saya ingatkan ada sesi penggambaran untuk muka depan majalah fashion tadi, cerita Luke kemudian dengan nada letih. Bagi mereka, tempat pelancongan hanyalah latar belakang dan mereka sendiri adalah bintang utama. Pemandangan Paris atau Menara Eiffel hanyalah prop untuk menjadikan gambar media sosial mereka kelihatan lebih menarik. Kemudian bintang-bintang utama ini mula menimbulkan masalah di pintu masuk. Apabila pegawai meminta mereka menunjukkan tiket, ada yang menjawab dengan serius, "Kena guna juga ke?" Dah ambil gambar, kira dah masuklah. Luke rasa mahu menjerit dalam hati, kalau dengan rasa saja boleh masuk, kami pemandu pelancong dah lama menganggur. Yang lebih teruk ialah sikap mereka yang sewenang-wenangnya. Ada yang menyentuh barang pameran, meletakkan kasut di atas bangku, malah menari di eskalator. Pada mulanya, Luke fikir yang terakhir itu hanyalah jenaka, tetapi kemudian seorang wanita benar-benar mula melakukan senaman regangan di pelantar tangga. "Puan, ini bukan gimnasium," tegur Luke dengan sopan. Jawapan yang diterimanya sungguh di luar jangkaan. Di China, ini perkara biasa. Satu justifikasi yang luar biasa. Nampaknya mereka percaya perkataan biasa adalah seperti lesen untuk melakukan apa sahaja. Seorang lelaki lain melekapkan mukanya pada peti pameran dan menjerit, "Yang dalam ni palsu ke?" Luke hanya mampu tersenyum paksa dan menjawab, "Sebab nak buktikan ia tulenlah kami pemandu pelancong ada kerja." Tetapi dia tidak pasti sama ada lelaki itu faham atau tidak. Mereka ketawa terbahak-bahak memanggil satu sama lain dengan kuat dan mengadu dengan lantang seolah-olah ada acara lelongan besar sedang berlangsung di situ. Luke mula berfikir, adakah mereka ini cuba menyampaikan budaya melalui tahap kekuatan suara? Tetapi pemikiran sinis itu adalah satu-satunya cara untuk dia meredakan tekanan. "Luke, mana mereka semua pergi?" tanya seorang pegawai. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Jangan risau. Ikut saja bunyi suara tu, nanti jumpalah." Pada hari itu, dia terpaksa menggunakan kaedah itu beberapa kali untuk mencari pelancong yang sesat. Apabila lawatan berakhir pada waktu petang, Luke hanya mampu ketawa. "Baru satu hari, sekurang-kurangnya 5 nilai murni dalam diri saya dah hancur." Walaupun matanya kelihatan letih, dia tidak lupa untuk bergurau. Keesokan paginya, Luke duduk mengeluh di sebuah kafe berhampiran tempat pertemuan sambil membuka buku jadualnya. Dia masih merasakan keriuhan kumpulan pelancong Cina semalam bergema di telinganya. Ia adalah satu keletihan seolah-olah ada pembesar suara terpasang di kepalanya sepanjang masa. "Hari ni jaga kumpulan dari Malaysia kan?" Sebaik sahaja dia menggumam, beban di bahunya terasa hilang. Ia adalah satu perasaan lega, seolah-olah angin musim bunga bertiup lembut di belakangnya. Dia berharap dalam hati semoga hari ini tenang dan lancar. Apabila tiba masa yang ditetapkan, pelancong dari Malaysia muncul tepat pada masanya. Tiada suara bising, semua berjalan masuk dengan teratur. Apabila mereka berdiri di hadapan Luke, mereka semua menyapanya dengan sopan sambil tersenyum manis. "Selamat pagi, Encik. Kami serahkan pada Encik, ya." Sudah berapa lama dia tidak melihat sapaan yang begitu indah dan serentak seperti ini. Rasanya seperti persembahan kumpulan balet. Luke rasa mahu bertepuk tangan dalam hati. Tempat yang perlu dilawati hari ini ialah Museum Louvre, kuil seni yang dibanggakan Perancis, yang menempatkan banyak karya lukisan bertaraf dunia, termasuk Mona Lisa. Semalam, dia terpaksa berulang kali menegur pelancong yang membuat bising di hadapan karya seni dan meminta maaf kepada pegawai muzium berkali-kali. Sedikit kerisauan timbul di hatinya, adakah hari ini akan jadi seperti semalam? Tetapi kerisauan itu lenyap serta-merta. Pelancong Malaysia itu berjalan melihat-lihat muzium tanpa mengganggu kesunyian, seolah-olah semua orang menahan nafas. Setiap pasang mata tertumpu pada apa yang dipamerkan di hadapan mereka, menghayati karya-karya itu dalam diam, seolah-olah sedang berbual dengan objek seni tersebut. Dalam kesunyian macam ni, rasanya macam Mona Lisa betul-betul senyum pada kita, fikir Luke. Dia berfikir dalam kekecohan semalam, senyuman Mona Lisa pun mungkin akan tenggelam. Minat mereka terhadap seni bukan sekadar sambil lewa. Seorang wanita pertengahan umur menghampiri Luke dan bertanya, "Archer ini dari zaman Helenistik kan?" Ekspresi wajahnya nampak ada pengaruh Yunani.
Betul Puan, pengamatan Puan sangat tajam. Biar saya semak maklumat lanjut untuk Puan, jawab Luke dengan sedikit segan. Dia kagum dengan soalan yang begitu tepat. Bukan itu sahaja. Semasa hendak meninggalkan bahagian pameran, seorang lelaki warga emas mengucapkan terima kasih kepada Luke dengan penuh hormat. Terima kasih banyak, Encik, untuk penerangan hari ini. Ia satu pengalaman yang sangat berharga. Sungguh berbeza seperti dunia lain berbanding kumpulan yang melekapkan muka pada peti pameran dan menjerit. Ini betul ke palsu? Semalam, apabila tiba waktu makan, pelancong Malaysia itu duduk di meja dengan senyap. Bunyi sudu dan garfu pun kedengaran berirama merdu. Perbualan mereka perlahan, hanya senyuman sekali-sekala dilemparkan antara satu sama lain. Apabila seorang pelayan di restoran itu melihat keadaan itu, dia tidak dapat menahan diri daripada berkata, macam perjumpaan golongan bangsawan. Selepas makan, seorang gadis muda datang berbual dengan Luke. Cerita Encik sebagai pemandu pelancong sangat menarik. Ia buat saya rasa nak belajar lebih banyak tentang seni. Apabila mendengar kata-kata itu, satu perasaan hangat menyelubungi hati Luke. Pelancongan bukan sekadar pergi ke sesuatu tempat, tetapi tentang merasai suasana di situ, membuka hati untuk menerima budaya dan mencipta pengalaman yang akan kekal dalam ingatan seseorang. Dan nampaknya kumpulan pelancong Malaysia hari ini melakukannya dengan begitu semula jadi. Ketenangan selepas berhadapan dengan kumpulan yang seperti pembesar suara bergerak semalam benar-benar umpama sebuah oasis di tengah padang pasir hatinya. Apabila keluar dari Muzium Louvre, Luke mendongak ke langit dan menggumam perlahan, hari ini adalah hari di mana seni benar-benar dihargai. Pada hari itu, makan tengah hari untuk kumpulan pelancong Malaysia yang dijaga oleh Luke dijadualkan di sebuah restoran Perancis klasik yang terkenal di Paris. Restoran itu dihias dengan mewah, alas meja putih bersih dan cahaya lampu yang malap. Ia adalah tempat yang sangat sesuai untuk merasai pengalaman makan yang elegan cara Perancis. Tempat ni mungkin nampak formal sikit, tapi ia sangat sesuai untuk tetamu yang sopan macam tuan-tuan dan puan-puan, kata Luke sambil membawa kumpulan itu masuk perlahan-lahan. Pelancong Malaysia itu berjalan ke tempat duduk masing-masing dengan senyap, seolah-olah sedang berjalan masuk ke perpustakaan sambil memuji cantiknya restoran ni. Tetapi kejadian yang tidak dijangka berlaku sejurus selepas itu. Hoi, boleh duduk sini tak? Ada Bi. Minum sajalah. Bunyi kerusi diseret kedengaran kuat di seluruh restoran. Apabila Luke berpaling, dia melihat satu lagi kumpulan pelancong masuk dari pintu. Dia mengeluh dalam hati. Tak sangka pula kena jumpa kumpulan pelancong China pada masa yang sama. Suasana di restoran itu berubah serta-merta. Sementara orang Malaysia sedang perlahan-lahan meletakkan napkin di atas riba mereka dengan tenang, kumpulan dari China menarik kerusi dengan bising dan menuding ke arah tempat duduk sambil mula tawar-menawar. Saya nak duduk sana, ini terlalu dekat. Lebih teruk lagi sebelum duduk, mereka memulakan sesi bergambar. Walaupun rakan sekerja Luke memberi amaran sila duduk dulu, mereka menjerit balas, satu gambar lagi dan semua terus bergaya tanpa menghiraukan makanan akan menjadi sejuk. Restoran kami bukan restoran bufet, gumam seorang pelayan yang didengari dengan jelas oleh Luke. Apabila semua sudah duduk, giliran bunyi pinggan mangkuk pula yang bergema kuat. Setiap kali garfu berlaga dengan pinggan, suasana restoran itu berubah sedikit demi sedikit. Dan apabila seorang lelaki menjerit cheers dengan kuat, kedengaran ketawa kecil dari meja orang Malaysia. Ia bukan satu penghinaan, tetapi riak wajah yang seolah-olah berkata, budaya kita memang berbeza ya, tetapi keriuhan kumpulan pelancong Cina itu tidak berhenti. Apabila lelaki yang paling baising itu menjerit meminta wain merah tambahan, pasangan di meja sebelah terus bangun dan berpindah meja. Perkara yang lebih memalukan berlaku selepas makan. Sebahagian daripada kumpulan Cina yang keluar lebih awal duduk mencangkung di tepi semak di kaki lima. Mereka membuka beberapa bungkusan dan mula memakan sisa roti dan buah-buahan. Kemudian, salah seorang daripada mereka berjalan ke sebatang tiang lampu dan membuang air kecil tanpa segan silu. Buat-buat tak nampak sudahlah, kata rakan sekerja Luke. Seorang pelancong Malaysia pula berkata dengan tenang, di Malaysia mungkin tak ada macam ni, tapi dunia ni memang luas kan? Kata-kata itu hampir membuatkan Luke tergelak.
Apabila kembali ke dalam restoran, pengurus datang berbisik kepadanya, "Look, kumpulan yang senyap tadi tu orang Malaysia kan?" "Ya." "Kenapa?" "Oh, walaupun saya tak faham bahasa mereka, hanya dengan mendengar bunyi sudu dan garfu pun saya dah tahu mereka dari mana," jawab pengurus itu sambil ketawa letih. Pada hari itu, Luke sekali lagi menyedari bahawa perbezaan budaya bukan sahaja ditunjukkan melalui kekuatan suara, tetapi juga terpancar dalam keprihatinan terhadap kebersihan dan adab. Petang itu, selepas selesai semua tugas lawatan, Luke duduk berbual dengan Adrian, rakan sekerjanya, di sebuah kafe. Mereka berdua memesan cafe Aulaid dan wajah kedua-duanya menunjukkan kesan keletihan. "Macam mana kumpulan dari Malaysia?" tanya Adrian. Luke tersenyum lega. "Sempurna. Senyap, sopan dan bila bercakap sentiasa pandang mata. Tak kira di muzium atau restoran, semua kaki tangan kata mereka rasa sangat selesa. Mestilah. Kau bernasib baik." Adrian pura-pura mengeluh panjang dan merenyukkan peta pelancongan di atas meja sambil menggumam, "Aku dah tak tahan. Kumpulan dari China hari ini cakap apa pun tak dengar. Tak nak beratur, cuba sentuh barang pameran, berjalan ke sana kemari masa makan. Dah lama aku tak rasa penat macam ni. Jangan cakap ada masalah di Louvre lagi." Kalau macam ni berterusan, mungkin mereka akan diharamkan masuk terus. Dah banyak kali kena tegur. Aku terpaksa minta maaf sampai rasa macam nak merayu." Malu betul pada diri sendiri, Adrian memegang kepalanya dan terdiam seketika. Luke tersenyum lebar sambil mengangguk setuju. "Aku faham sangat. Semalam aku pun dapat kumpulan Cina. Penak gila. Suara kuat dan ke mana saja pergi nak buat ikut suka hati. Tapi mereka tak ada niat jahat, jadi lagi susah nak tahu macam mana nak uruskan." "Ya, betul tu. Tak ada niat jahat, tapi sikit pun tak dengar apa kita cakap. Mula-mula aku fikir sebab perbezaan budaya, tapi akhir-akhir ni aku rasa ia lebih kepada perbezaan tentang jarak peribadi." Luke ketawa kecil dan menghirup kopinya. Bila macam ni, dapat kumpulan dari Malaysia memang rasa lega sangat. Mereka dengar betul-betul apa kita cakap dan sentiasa balas dengan ucapan terima kasih. Bila kita bawa mereka melawat, kita sendiri pun rasa seronok. Adrian ketawa dengan nada cemburu. "Aku pun nak kerja yang cuma jaga orang Malaysia. Walaupun jumlah mereka kurang, tapi kalau kualitinya macam tu, aku rasa jauh lebih baik." "Betul tu. Dulu aku fikir, secara normalnya, pelancongan adalah tentang menghormati budaya negara yang dilawati dan berseronok dengannya. Tapi akhir-akhir ni semakin ramai orang yang fikir asalkan diri sendiri seronok, cukuplah." Suara Luke bertukar sedikit sedih. "Tapi kau tahu tak, selepas lawatan hari ni, ia buat aku teringat semula kenapa aku mula kerja ni. Sebab aku nak sampaikan jiwa Perancis kepada pelancong yang aku dapat rasakan keprihatinan dan empati mereka." Adrian mengangguk dalam diam. Kemudian, mereka berdua hanya duduk memandang pelancong yang lalu lalang di luar tingkap kafe tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam kesunyian itu terselit kebanggaan terhadap profesion mereka dan satu keazaman yang teguh. Ada kalanya Luke tidak dapat menahan diri daripada berfikir mengapa dia berasa begitu selesa apabila memandu pelancong dari Malaysia. Ia bukan soal halangan bahasa atau perbezaan budaya, tetapi satu perasaan yang lebih mendalam. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri mereka dan dirinya yang selari. Contohnya, soal makanan. Bagi orang Perancis, makanan bukan sekadar untuk mengisi perut, tetapi satu detik untuk berkongsi bersama keluarga dan rakan-rakan, berbual, menikmati rasa, merasai tekstur dan menjalani kehidupan bersama. Cara menghidang atau pemilihan pinggan mangkuk semuanya mempunyai nilai keindahan dan keprihatinan. Dan orang Malaysia juga mementingkan makanan dengan cara yang sama. Mata yang bersinar apabila di hadapan makanan, ucapan bismillah atau jemput makan untuk menunjukkan rasa syukur, cara menikmati makanan perlahan-lahan setiap suapan dan makan dengan sopan tanpa bunyi bising. Semua ini adalah pemandangan yang indah di mata Luke. Walaupun budaya berbeza, tetapi hati yang menghargai keindahan itu sama, fikirnya. Selain itu, tingkah laku orang Malaysia mempunyai persamaan dengan semangat yang dijunjung tinggi oleh orang Perancis.
Gerak-geri yang anggun, sikap bertimbang rasa terhadap orang lain, senyuman yang sopan dan penggunaan kata-kata yang menunjukkan keprihatinan, semuanya tersirat dengan keindahan yang tidak kelihatan. Perancis mempunyai keindahan yang dapat dilihat, manakala Malaysia mempunyai keindahan yang dapat dirasai, fikir Luke. Seorang pelancong wanita dari Malaysia yang pernah dibawanya ke Muzium Louvre berdiri kaku di hadapan lukisan Mona Lisa dan menggumam perlahan, nampak macam dia sedang senyum, tapi pada masa yang sama macam sedang menangis. Kata-kata itu sangat mengesankan Luke kerana dia tahu wanita itu bukan sekadar melihat gambar tetapi sedang merasainya. Kebanyakan pelancong akan tergesa-gesa mengambil gambar untuk dimuat naik ke media sosial dan terus berlalu, tetapi wanita itu menggunakan hatinya untuk berhadapan dengan karya seni itu. Orang-orang ini tahu bagaimana untuk menghayati suasana, fikir Luke. Perancis dan Malaysia walaupun negara yang berjauhan, kedua-duanya mempunyai budaya yang mementingkan seni, alam semula jadi dan keharmonian sesama manusia. Perkara utamanya bukanlah kecekapan atau ekspresi diri, tetapi cara hidup yang mencari keindahan dalam pelbagai detik. Itulah sebabnya Luke berasa begitu akrab apabila bersama orang Malaysia. Ia adalah detik di mana nilai estetika mereka dan dirinya saling terpantul, hubungan di mana mereka boleh berdiri diam di hadapan lukisan yang sama tanpa perlu berkata apa-apa. Ia adalah satu perasaan selesa yang sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kisah pengalaman Luke tidak hanya diperkatakan di kalangan rakan-rakan pemandu pelancongnya. Suatu hari, ia secara tidak sengaja disiarkan di sebuah media dalam talian Perancis. Pemandu pelancong Paris dipulihkan oleh ketenangan dan keanggunan pelancong Malaysia, kisah dua wajah Asia. Walaupun tajuknya agak sensasi, kandungan yang ditulis adalah perasaan jujur Luke. Di media sosial, artikel ini dikongsi dengan pantas, mencetuskan rasa simpati, terkejut dan juga perdebatan. Seorang pengguna Perancis memberi komen, "Bila orang Malaysia datang, memang rasa lega betul. Mereka menghargai seni dengan tenang. Kalau nak ambil gambar pun tahu bertimbang rasa dan tak buang sampah merata-rata. Sebagai tuan rumah, tiada kumpulan pelancong lain yang membuat kami rasa seselesa ini." Sementara itu, ada juga komen lucu dalam bahasa Inggeris. Kisah ni macam catatan pengembaraan Sami yang betapa bertemu dengan sekumpulan haiwan di zoo. Macam orang Malaysia tengah bertafakur. Tiba-tiba orang Cina datang buat bising di sebelah. Walaupun ia satu sindiran, ia jelas menggambarkan perbezaan yang ketara. Satu komen lain turut menunjukkan nilai adab. Nampaknya orang Cina fikir dunia yang patut menyesuaikan diri dengan mereka, tetapi orang Malaysia akan cuba menyesuaikan diri dengan tempat itu. Perbezaan inilah yang membawa kepada kredibiliti budaya yang berbeza. Selain itu, seorang pekerja wanita Perancis di sebuah pusat membeli belah di Paris turut berkongsi pengalamannya. Jujur cakap, pelancong China memang banyak membeli belah, tetapi mereka juga bising dan angkuh, sangat meletihkan. Sebaliknya, orang Malaysia walaupun hanya membeli barang kecil, mereka akan senyum dan cakap terima kasih. Itu sahaja sudah cukup untuk menghangatkan hati kami. Sambil membaca komen-komen ini, Luke mula merasakan bahawa untuk mengatakan ia hanya perbezaan budaya mungkin terlalu mudah. Sebenarnya, ia adalah perbezaan dalam menghormati orang lain. Orang sering berkata adab di setiap negara berbeza, tetapi tidak membuat baising di tempat awam, beratur dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Ramai yang merasakan ini sepatutnya menjadi bahasa universal, tidak kira dalam budaya mana sekalipun. Seorang pengguna merumuskannya dengan tajam, dunia ini bukan kampung halaman anda di China. Melancong bukan tentang membawa aib negara anda untuk disebarkan ke seluruh dunia, tetapi tentang membawa rasa hormat terhadap negara lain bersama anda. Walaupun kata-katanya pedas, intipatinya jelas. Dan di tengah-tengah arus ini, pelancong Malaysia disebut sebagai hadiah yang senyap. Sikap melancong yang sopan dan tenang tanpa menonjolkan diri, menghayati suasana dan budaya tempatan tanpa menimbulkan masalah dan mengucapkan terima kasih dengan senyuman. Imej ini telah melangkaui kerangka pelanggan yang baik dan mungkin sedang mempamerkan gambaran pengembara ideal yang diingini oleh seluruh dunia. Luke berfikir semula. Tidak perlu bising, perasaan tetap sampai.
Atau mungkin kerana kesunyian itulah ia lebih mudah sampai. Pelancongan bukan sekadar melawat tempat, mengambil gambar dan makan. Pada hakikatnya ia adalah tentang kewujudan kepercayaan yang tidak kelihatan antara pelawat dan tuan rumah. Luke percaya begitu. Melangkah masuk ke bandar orang lain adalah seperti memasuki ruang hidup mereka. Oleh itu, sikap menghormati budaya, membaca suasana dan cuba bergaul dengan persekitaran adalah perlu. Tingkah laku di negara asing adalah cerminan wajah negara asal. Inilah kebenaran yang dipelajari Luke berulang kali dari kerjanya sebagai pemandu pelancong. Sudah tentu, tidak kira dari negara mana pun pasti ada ramai individu yang cemerlang. Di China sendiri ada golongan muda yang sopan dan pengembara yang tahu adab. Tambahan pula kini terdapat kempen untuk memperbaiki adab di China menyebabkan kesedaran generasi baru mula menunjukkan perubahan. Tetapi hakikatnya, sifat sebenar seseorang sering muncul dalam situasi yang santai seperti melancong. Tidak perlu bising, tidak perlu terlalu menonjolkan diri. Cukup dengan menghormati tempat itu dan menikmatinya dengan tenang. Itulah mungkin imej pengembara yang paling dialu-alukan di dunia. Hari ini Luke masih berdiri di hadapan pintu bas pelancong, berdoa dalam hati. Semoga kumpulan seterusnya yang akan naik adalah hadiah yang senyap itu sekali lagi. Artikel dalam talian mengenai pengalaman Luke telah mencetuskan impak yang lebih besar daripada yang dijangkakannya. Di syarikat pelancongan, kisahnya menjadi topik perbualan utama. Adrian menepuk belakangnya sambil berkata, akhirnya ada juga yang berani cakap benar, kau memang berani. Manakala sesetengah pemandu pelancong lain melahirkan kebimbangan, ia mungkin menjejaskan pasaran pelancongan Cina yang menguntungkan. Ketua Luke memanggilnya ke pejabat. Wajahnya kelihatan risau. Luke, saya dah baca artikel tu. Isinya agak terus terang. Luke sudah bersedia untuk ditegur. Saya minta maaf tuan jika ia menyusahkan syarikat. Tetapi ketuanya menggeleng perlahan. Tak, sebenarnya ia membawa hasil yang menarik. Selepas artikel itu tersebar, kami menerima satu email yang secara khusus meminta kamu. Dia menghulurkan tablet kepada Luke. Di skrin tertera email yang ditulis dalam bahasa Inggeris yang fasih. Ia menyatakan bahawa sepasang suami isteri warga emas dari Malaysia telah membaca kisahnya dan sangat kagum dengan sikap Luke terhadap kerja dan penghormatannya terhadap budaya. Mereka akan datang ke Paris dan tidak mahu lawatan tergesa-gesa ke tempat-tempat popular. Sebaliknya ingin merasai jiwa Paris melalui mata seorang pemandu pelancong yang benar-benar memahami nilai keindahan. Dan mereka mahukan Luke Bernard sebagai pemandu mereka. Mereka ahli perniagaan yang sudah bersara. Menempah lawatan peribadi selama 3 hari penuh, kata ketuanya. Ini peluang yang baik, Luke. Tunjukkan pada mereka bahawa Paris ada lebih daripada sekadar Menara Eiffel dan Arc de Triomphe. Minggu berikutnya, Luke bertemu dengan Encik Ismail dan Puan Aminah di lobi sebuah hotel mewah di tebing Sungai Sena. Encik Ismail seorang lelaki yang tinggi lampai dan tampak berkarisma, manakala Puan Aminah mempunyai senyuman yang lembut. Kedua-duanya menyapa Luke dengan penuh hormat. Gembira dapat berjumpa dengan Encik Luke. Kami mengikuti kisah Encik dan sangat mengaguminya, kata Encik Ismail. Lawatan selama 3 hari itu sangat berbeza daripada yang pernah Luke lakukan. Ia bukan tentang membawa kumpulan besar meredah orang ramai, tetapi berjalan santai di sekitar daerah Lemares yang bersejarah, minum kopi di kafe kecil yang hanya dikunjungi oleh penduduk tempatan dan menghabiskan masa berjam-jam di Musée d'Orsay untuk menghayati karya artis impresionis. Encik Ismail yang pernah menjadi arkitek sangat berminat dengan perincian bangunan dan perancangan bandar, manakala Puan Aminah amat meminati seni dan sejarah. Perbualan mereka penuh dengan kedalaman dan rasa ingin tahu. Mereka tidak bertanya soalan-soalan dangkal, sebaliknya mengajak berbincang tentang inspirasi artis atau hubungan antara seni bina gotik dan kepercayaan agama. Pada hari kedua, Luke membawa mereka ke sebuah restoran keluarga kecil yang merupakan kegemaran peribadinya. Di sana mereka berbual tentang persamaan antara budaya makanan Malaysia dan Perancis yang kedua-duanya mementingkan bahan-bahan mengikut musim dan makan bersama keluarga. Makanan bukan sekadar untuk kenyang tetapi untuk berkongsi kebahagiaan, kata Puan Aminah. Sama seperti seni, bukan sekadar untuk dilihat tetapi untuk dirasai. Luke mengangguk setuju dari lubuk hatinya.
Dia berasa seperti tidak sedang bekerja tetapi meluangkan masa bersama rakan lama yang memahami jiwanya. Pada petang terakhir sebelum Luke mengucapkan selamat tinggal, Encik Ismail menghulurkan sebuah kotak baldu kecil kepadanya. Ini cenderahati kecil dari kami. Apabila Luke membukanya, dia mendapati sebuah seramik seladun kecil berbentuk daun yang indah. Warna hijaunya yang seperti jet kelihatan tenang dan mendalam. Perjalanan yang sebenar bukan tentang mengumpul gambar untuk memberitahu orang lain ke mana kita telah pergi, sambung Encik Ismail, tetapi tentang mengumpul detik-detik yang mengubah diri kita dari dalam. Terima kasih kerana memberikan kami detik-detik yang indah itu. Kata-kata itu tersemat di hati Luke. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Saya yang patut berterima kasih. Tuan dan Puan telah mengingatkan saya semula mengapa saya mencintai kerjaya ini. Malam itu, selepas menghantar pasangan dari Malaysia itu pulang ke hotel, Luke berjalan di sepanjang tebing Sungai Seine. Cahaya dari Menara Eiffel bersinar gemerlapan. Dia sedar bahawa gema daripada artikelnya telah membawa hadiah yang paling berharga, bukan kemasyhuran atau wang, tetapi pertemuan dengan pengembara yang faham bahawa penghormatan adalah jantung kepada pelancongan. Dia mungkin masih akan berhadapan dengan lawatan yang huru-hara dan bising pada masa hadapan kerana itulah kerjanya. Tetapi kini, dia mempunyai kenangan berharga ini sebagai peringatan bahawa di tengah-tengah segala keriuhan, sentiasa ada bisikan indah tentang persefahaman yang tersembunyi. Dan baginya, itulah ganjaran sebenar menjadi seorang pemandu pelancong.